Assalamualaikum. Hari ni kita tengok sikit tentang pisang lagi ya. Pisang ni dia ada beberapa kaedah ya. Bila kita nak membesarkan ataupun nak memperelokkan buah dia. Kita tak boleh tanam pisang tu, kita biarkan begitu, tak boleh ya. Jadi ada beberapa kaedah. Ya, kaedah satu iaitu daun ya. Pokok pisang ni rata-rata kalau kita bilang daun dia dalam 12-13 helai daun dia ni ada ya. Kalau kita bilang lah, cuba kita tengok ya. Satu, ni saya pisau tangan saya. 1, 2, 3, 4, 5, ni 6 ni saya dah potong. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 helai ada. Jadi pisang ni ada 14 helai ada. Jadi apabila dia sampai ke peringkat nak berbuah dah, kita boleh buang dalam 2 ataupun 3 helai daun 2-3 helai daun. Kita tinggallah dalam 8 macam itulah ya. 8 helai kita tinggal. Dan yang kita nak buang ni ialah pisang yang berdaun tua. Daun tua tu bermakna kalau kita tengok pisang dia kuning dah ya. Tu dia kuning tu. Jadi dia dah tua. Bintik-bintik pun dah ada. Itu kita buang lah ya. Kita buang. Cuba kita tengok. Ni satu yang akan saya buang. Ni satu. Okey. Satu. Okey. Ini 2 yang akan saya buang. Ini 2. Dua. Ini satu lagi. Ini boleh buang ni. Ni. So 3 lah. 3. Kita buang 3 dulu. 3 helai kita buang ya. Boleh buang lagi 1 helai lagi ni. 1 helai lagi ni boleh buang ni. Jadi dah tua kat ni. Itu peringkat buang daun ya. So daun dah kita buang dalam 3 helai ya. 1, 2, 3, 4 helai saya buang daun tu lah ya. Ini daun ya. Kita buang daun. Jadi bila kita buang daun ni, jadi apa nama ni, pokok tu nanti baja tu boleh pergi kepada pembesaran buah lah. Kalau dia ada buah lagi, dia pergi pembesaran buah. Ya, itu satu. Yang kedua, anak ya. Anak pun kita tak mau dia banyak sangat. Di batang ya, di batang dia ni, di tunggu dia ni, kita tak mau banyak anak ya. So kita juga nak buang anak ya. So satu yang ni ya, cuba tengok yang ini. Ni yang ini pun kita tak mau ni. Buat. Ya, satu. Ni satu. Satu ya. 2. Ni anak lagi yang kita tak mau ya. Ni lagi anak yang kita tak mau. Semua anak yang ada ni kita buang semua lah. Ya, dia nak tinggal yang batang sajalah ya. Okey. Tu. So, habis sebelah sini ya. Daun ni pun kita boleh, daun yang ni kita boleh buang ni. Ni daun yang tak cantik ni lah, yang duduk tepi dia ni. So anak lagi kita buang ya. Ni lagi anak ya, kita buang. Ya, anak kita buang. Jadi tinggal satu anak. Ni ada lagi ni. Ni boleh buang lagi ke? Ni boleh buang lagi ni. Ya, ni. Ni anak ni kita buang lagi ni. Ya. Lagi ni. Okey, ni daun ni. Kita buang. Kita buang ni. Jadi cantik sikit lah nampak tu ya. Ini lagi daun ni. Itu dia. Ni ada anak lagi sini. Satu lagi anak ni. Ni anak ni. Okey. So makna anak semua dah kita buang ya. So ada satu lagi ni anak ni. Jadi ada induk dia, batang induk.
Kemudian anak keliling tu dah kita buang. Kemudian tinggal satu. Ini saat ni kita boleh tinggal satu ni untuk nak ganti yang ini nanti ya. Jadi sedang elok dia keluar je buah, pokok ini pun dah besar lagi lah. Ya. Itu bermakna cara kita. Kemudian selepas padik ni barulah kita membaja. Ambil baja 12, 17, 2 tu. Ataupun baja biru. Ataupun apa sajalah baja buah tu. Kita boleh tabur keliling lah. Tabur keliling kita biarkan saja. Jadi itu dia sahabat-sahabat kita. Cara buang anak, tinggal anak sepokok di umbi dia. Dan kita buang daun. Buang daun atas. Biar elok nampaknya tu. Itu dia. Kemudian kita membaja. 3 perkara tu kita buat, insya-Allah pokok kita cantik lah. So itu saja sahabat untuk pagi ini. Cara buang daun, cara buang anak dan perekat membaja lah ya. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.